Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana telah diberikan peluang untuk bertemu kembali pada Ramadan kali ini. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pelbagai kelebihan bagi mereka yang melaksanakannya. Sesungguhnya istimewaan Ramadan bukan hanya sekadar pada jasmani dan rohani, tetapi di dalamnya juga terdapatnya lautan maghfirah, limpahan rahmat dan kurniaan berkat. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, amatlah rugi bagi seseorang yang berpeluang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ada kalanya kita hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi kita gagal dalam menjaga anggota tubuh yang lain untuk turut berpuasa. Antaranya, kita gagal dalam memelihara lidah yang bertutur, mata yang melihat, telinga yang mendengar, kaki yang melangkah dan tangan yang menyentuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat rugi dan hinalah seseorang apabila berada dalam bulan Ramadan sehingga Ramadan itu berakhir tetapi dosanya tidak diampunkan kerana malas beribadah. Terdapat 5 golongan yang dikatakan rugi pada bulan Ramadan. Yang pertama, mereka yang hanya bersahur tetapi tidak menunaikan solat sunat 2 rakaat. Yang kedua, mereka yang membiarkan hari Ramadan mereka berlalu tanpa bersedekah. Yang ketiga, mereka yang menunggu waktu berbuka tanpa berdoa. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi seseorang yang berpuasa ketika saat berbuka adalah doa yang pasti dimakbulkan. Yang keempat, mereka yang menghabiskan waktu pagi dan petang hanya sekadar berbaring atas alasan letih berpuasa. Dan yang kelima, mereka yang langsung tidak membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran wasiyamu yashfa'ani al-abda yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa itu akan memberi syafaat kepada umatnya pada hari kiamat. Oleh itu, pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan mulia ini, marilah kita bersama-sama menggunakan peluang keemasan ini untuk memperbaiki diri dan meningkatkan prestasi diri agar kita mampu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.